Kita bersama dengan Siti. Hai Liza. Okey, apa yang saya lihat, persembahan anda baik. Apa yang anda nyanyikan tu mesti disampaikan dengan persembahan anda, dengan pertolongan Vince, memang baik. Cuma ada beberapa part yang mungkin key dia rendah tu tak berapa jelas sikit sebutan dia. Tapi bagus, anda buat yang terbaik. Okey, terima kasih. Okey, bersama dengan Siti. Okey Ben, saya lihat daripada persembahan yang mula-mula tadi awak sedikit gementar kan, tu jadi macam ada ketar-ketar sikit. Tapi bila muzik dah mula rancak, awak dah kembali bersemangat. Cuma kan lagu ni banyak pengulangan, jadi awak boleh pelbagaikan lagi nyanyian dan awak punya tone suara yang baik sebenarnya. Oh, terima kasih. Siti. Okey, hai Rosma. Okay, Siti ingin mengucapkan tahniah kerana Rosma berjaya menarik tumpuan orang untuk menonton persembahan Rosma daripada mula sampai habis. Ya, mengucapkan tahniah dan satu lagi teruskan usaha dan jangan berasa selesa dengan keadaan sekarang kerana masih banyak minggu lagi dan lagu yang akan Rosma sampaikan. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih Rosma. Okey, kita bersama dengan Siti Nurhaliza. Saya bangkang Abang Zuad. Yeah. bukan sebab exercise tu perlu sebenarnya untuk stamina dan nyanyian, especially kalau lagu-lagu yang macam yang Syari nyanyi ni ya. Dan satu lagi Siti puji pasal teknik nyanyian Syari, baik sekali. Cuma perlu lagi latihan kerana Siti lihat Syari memang potensi, Syari memang baik sekali dalam bidang. Okey, terima kasih.